Okay, teknik menjaga suara. Ada beberapa benda yang Dina amalkan secara peribadi lah. Satu, sentiasa bawa gula-gula mint. Kita cara Dina lah, keep suara fresh itu. Tapi yang paling penting sekali, cukup tidur, cukup minum air masak. Jangan minum air tu terlalu sejuk. Tapi orang kata tip minum air panas kan, jangan terlalu panas. Disuam-suam je, okay? Dia kata, kena minum air panas. No. Itu akan lagi merosakkan lagi peti suara anda, okay? Suam sudah. Lepas tu makan jangan minyak sangat, sebab nanti dia akan bagi tekak tu macam menggeledak gitu kan. Pedas pun pedas tak faham lah. Orang kata bila jaga suara tu boleh makan pedas ke tak. Sebenarnya tak ada faktor yang tak boleh makan pedas kot. I hentak je. Dan I tahu kat di Bandung pun hentak je pedas. Dia lagi gila makan pedas. Untuk memberikan persembahan yang meyakinkan, dan walaupun kadang-kadang kita pandai menyanyi teknik tu kan, daripada ala-ala 7 octave macam Mariah Carey tu, walaupun, tapi kalau awak nyanyi setakat selamat tinggal kawanku, tak jadi juga. Dia kena masukkan feel, kena rasa daripada dalam. Selamat tinggal kawanku. Jadi orang kata nyanyian ni adalah 40% nyanyian dan 60% lakonan. Memang betul. Jadi sentiasa lakonkan, jiwai nyanyian anda. Alright, itu dia tips dari Cikgu Dina.